Pernah tak terfikir macam mana ahli sains nak timbang sesuatu yang mustahil untuk dilihat? Apatah lagi nak letak atas penimbang biasa? Ya, kita tengah cakap pasal atom. Dalam kupasan kali ini, jom kita rungkai misteri ini sama-sama. Cuba bayangkan ni awak cuba nak kira setiap butir beras dalam satu guni besar. Agak-agak boleh tak? Memang mustahil kan? Masalah yang dihadapi saintis pun lebih kurang sama, tapi skalanya lagi kecil. Sebab diorang berdepan dengan atom. So, apa masalah utamanya? Atom ni dia terlampau kecil dan ada banyak sangat untuk dikira satu-satu. Dan ini bukan setakat masalah biasa tau. Kalau kita tak tahu jisim atom, boleh dikatakan seluruh bidang kimia boleh stuck. Tak ada ubat baru, tak faham tindak balas kimia, semua boleh tergendala. Jadi, macam mana diorang selesaikan masalah ni? Dengan satu idea yang sangat bijak. Daripada pening kepala nak cari berat sebenar atom, diorang tukar soalan tu. Apa kata kita bandingkan je jisim satu atom ni dengan atom yang lain. Dari situlah lahirnya konsep jisim relatif. Dan konsep perbandingan inilah yang kita kenali sebagai jisim relatif. Ia satu cara yang cukup elegan untuk selesaikan masalah yang nampak mustahil ni. Satu cara untuk menimbang benda yang kita tak boleh timbang secara langsung. Okey, so apa beza utama dia? Jisim sebenar ni ialah berat betul-betul satu atom. Nombor dia kecil sangat-sangat, susah nak guna. Tapi jisim relatif ni lain. Ia cuma satu nombor nisbah. Berapa kali ganda lebih berat atom ni berbanding satu atom standard yang kita dah pilih. Jauh lebih praktikal dan senang nak faham. Okey, ini mesti buat kita tertanya-tanya kan. Kalau semua benda nak dibandingkan, kita nak bandingkan dengan apa? Mesti ada satu titik rujukan, satu benchmark universal yang semua orang setuju nak pakai. Betul tak? Dan benchmark tu ialah atom karbon-12. Dialah yang jadi paksi untuk keseluruhan sistem jisim relatif ni. Tujuannya untuk pastikan setiap saintis, tak kira kat mana pun dia berada, semua guna rujukan yang sama. Sebenarnya kan, sebelum karbon-12 ni, saintis ada cuba guna unsur lain macam hidrogen. Tapi, karbon-12 ni memang pilihan terbaik. Sebab apa? Sebab dia sangat stabil, senang nak jumpa dan dia ni macam tulang belakang untuk berjuta-juta sebatin organik. Jadi pada tahun 1961, satu dunia sains setuju kita guna karbon-12 sebagai piawai. Okey, yang ni paling penting. Kunci dia kat sini. Satu unit jisim atom yang kita guna untuk perbandingan ni secara rasminya ialah 1/12 daripada jisim satu atom karbon-12. Semua perbandingan bermula dari sini. Baiklah, sekarang kita dah faham konsep asas dengan standard yang diguna. Jom kita tengok pula definisi saintifik rasmi dia. Pertama sekali, jisim atom relatif. Nombor inilah yang awak selalu nampak dalam jadual berkala unsur tu. Masuk nombor tu senang je. Ia bagi tahu kita secara purata berapa kali ganda lebih berat satu atom unsur tu berbanding dengan 1/12 daripada jisim atom karbon-12. Lepas tu, kita ada jisim molekul relatif. Konsep dia lagi mudah. Kalau kita dah tahu jisim relatif untuk setiap atom, kita cuma perlu campurkan je semua sekali untuk dapatkan jisim relatif untuk satu molekul tu. Untuk sebatian ionik pula, kita panggil dia jisim formula relatif. Tapi jangan risau, cara kira dia tetap sama. Okey, cukup dengan teori. Jom kita tengok macam mana konsep ni berfungsi dalam pengiraan yang sebenar. Jom kita cuba kira sama-sama. Contohnya, sulfur trioksida atau SO3. Kita ada satu atom sulfur, jisim relatifnya 32. Lepas tu kita ada 3 atom oksigen, setiap satu jisim relatifnya 16. Jadi, kita ambil 32 campur dengan 3 darab 16, iaitu 48. So, 32 tambah 48, dapatlah 80. Inilah jisim molekul relatif untuk SO3. Kan senang je. Prinsip yang sama ni boleh kita guna untuk sebatian yang nampak lagi rumit. Cuba tengok magnesium nitrate. Walaupun formula dia nampak macam kompleks sikit, kalau kita ikut langkah yang sama, kita akan dapat jisim formula relatif dia ialah 242. Jadi, bila kita tengok nombor-nombor ni, apa maksud dia sebenarnya? Macam ni, kalau jisim atom relatif krypton ialah 84, maknanya satu atom krypton adalah 84 kali ganda lebih berat daripada unit piawai kita. Argentum pula 108 kali ganda lebih berat dan aluminium 27 kali ganda. Ingat ya, ini semua cuma nombor perbandingan, bukan berat sebenar dalam gram.
Jadi, perkara paling penting untuk awak ingat dari kupasan ni ialah jisim atom relatif dan jisim molekul relatif tu bukan berat sebenar. Ia adalah nombor perbandingan yang tak ada unit. Fungsinya adalah untuk bagi semua ahli kimia di serata dunia satu bahasa yang sama bila bercakap pasal jisim atom. Okey, sebagai penutup, saya nak tinggalkan satu soalan untuk awak fikir-fikirkan. Kita tahu karbon-12 ni memang pilihan yang bagus. Tapi, katalah awak diberi kuasa untuk pilih satu piawai atom yang baru hari ni. Unsur apa yang awak akan pilih? Dan kenapa? Apa ciri-ciri yang buatkan ia pilihan yang paling ideal? Cuba fikirkan.